Saya nak tanya satu soalan boleh tak? Sekarang ni SIM card yang korang pakai tu sebulan bayar berapa RM30, RM50, RM80 sebulan? Tak kisahlah bayar berapa pun kan. Cuma nak tanya satu lagi. Apa yang syarikat telco tu bagi pada korang Cashback ada tak? Tak ada. Pelindungan takaful? Tak ada. Duit? Lagi tak ada. Kita semuanya dah terbiasa tau. Setiap bulan bayar. Tapi duit habis macam tu sahaja. Sampailah saya terjumpa satu SIM card ni. Harga dia RM10 je. Mula-mula saya pun tak percaya kan. Apalah ada sangat dengan RM10. Tapi rupanya tak. Bila aktifkan saja SIM card ni, kita akan dapat 2GB data high speed berserta dengan call unlimited. Tapi itu belum paling menarik lagi. Secara automatik, kita akan dilindungi takaful kebalangan sebanyak RM10,000. Kalau berlaku kemalangan yang menyebabkan kecacatan kekal ataupun kematian pada kita, maka kita ataupun waris boleh menerima bantuan sehingga RM10,000 guys. Jadi saya fikir benda ni kalau kita tak dapat pun tak apa. Tapi kalau satu hari tiba-tiba kita memang perlukan, sekurang-kurangnya dia dah ada, betul tak? Lepas tu selama ni kita bayar setiap bulan, kita tak dapat apa-apa pun. Tapi dengan SIM card ni, setiap kali kita membayar, kita akan dapat balik cashback sehingga 5%. Jadi selama ni katakan kita bayar RM50 sahaja sebulan. Sebenarnya setahun kita dah habis RM600. 20 tahun kita guna handphone, kita dah habis RM12,000. Namun, apa yang syarikat telco tu bagi balik pada kita? Kebanyakannya kosong. Jadi saya rasalah kalau dah memang kita pakai SIM card, kita bayar tiap-tiap bulan, kenapa kita tak pilih SIM card yang bagi lebih banyak manfaat? Bayar lebih mahal ke? Tak pun, bayar sama je. Dan anda pun boleh maintain nombor lama sedia ada. Coverage pula guna rangkaian Celcom Digi. Handphone ni satu keperluan. Kita suka atau tak suka, memang kita kena bayar setiap bulan. Jadi pada saya daripada kita terus bayar setiap bulan tak dapat apa-apa, lebih baik kita dapat manfaat-manfaat ni percuma. Setuju tak? Alah, RM10 je pun. Cuba komen nak.